Tidak, kita sedang bercakap tentang perkara ini. Beberapa ahli rejim Iran mahu kenakan tol kekal di Selat Hormuz. Ini tidak boleh diterima dan seluruh dunia sepatutnya berasa marah mengenainya. Kita agak terkesan dengan perkara ini, tetapi dunia lebih terjejas, termasuk banyak negara G7 di sini. Jika negara-negara ini sangat terkesan, kami telah maklumkan mereka supaya bersedia dan bertindak. Kami akan membantu, tetapi apabila konflik dan operasi ini berakhir dan Iran buat keputusan, ia bergantung pada mereka. Kami mengawal Selat Hormuz. Laluan hanya dibenarkan dengan bayaran dan kebenaran kami. Ini bukan sahaja menyalahi undang-undang mengikut undang-undang antarabangsa dan maritim. Malah ia adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh diterima dan tidak boleh dibiarkan berlaku. Jadi apa yang kami katakan ialah negara-negara yang paling terkesan oleh perkara ini mesti bersedia untuk bertindak dan kami akan membantu mereka. Dan itulah yang saya katakan, membincangkan taktik ketenteraan. Saya rasa tiada siapa dalam sistem kami akan bercakap dengan anda tentang apa yang kami rancang. Dan ada sebab-sebab yang jelas untuk itu. Tetapi berkaitan dengan taktik dan rancangan ketenteraan, saya akan merujuk kepada Jabatan Perang yang mungkin akan memberitahu saya bahawa mereka tidak boleh memberitahu saya apa-apa. Selain daripada mengatakan bahawa kami mempunyai objektif, saya sudah nyatakan apa objektif itu dan kami sangat yakin bahawa kami akan mencapainya tidak lama lagi. Setiausaha. Dalam latihan ini, adakah mana-mana ahli G7 yang tersinggung atau terganggu dengan komen Presiden mengenai perkara ini? Dan adakah anda tidak bersetuju? mereka tidak pernah bertindak begitu depan saya. Mungkin hanya cakap pada anda atau media, tapi tidak pada saya. Saya tidak faham perkara itu. Mesyuarat itu bertujuan mengucapkan terima kasih kepada Amerika Syarikat atas usaha membawa keamanan ke Sudan. Pengiktirafan bahawa Presiden adalah sangat penting dalam menamatkan apa yang berlaku di Gaza. Pengiktirafan terhadap peranan yang kami mainkan dalam menstabilkan Syria. Nah, walaupun apa yang dikatakan oleh media, apa yang kami lakukan di Venezuela adalah baik untuk dunia dan hemisfera barat. Dan pengiktirafan terhadap peranan yang kami mainkan dalam pembentukan pasukan menentang geng di Haiti bersama Kanada kemudian, dan ucapan terima kasih atas peranan sebagai orang tengah yang kami cuba mainkan dalam perang antara Rusia dan Ukraine ini. Saya pun tak pasti. Mereka tanya saya tentang mesyuarat macam marah, tapi tiada siapa menjerit, meninggikan suara atau berkata apa-apa yang negatif. Kalau mereka buat begitu, saya akan ingatkan peranan Amerika Syarikat tahun lepas yang produktif dan berguna untuk mereka. Saya hanya akan katakan perkara berikut seperti yang saya katakan semalam dan saya ulangi sekarang. Rakyat Iran memang luar biasa dan mereka layak mendapat lebih daripada rejim ulama Syiah radikal ini. Mereka mengambil kekayaan negara dan menggunakannya bukan untuk membina jalan raya, jambatan, sistem kesihatan atau universiti. Malah bukan juga untuk membangunkan sebuah negara yang makmur. Sebaliknya, mereka guna wang itu taja keganasan dan bina roket, drone, peluru berpandu serta periuk api laut. Itulah yang mereka lakukan dengan sumber itu, cuba membunuh orang seluruh dunia. Perkara ini perlu ditangani kerana negara itu satu ancaman. Selama 47 tahun, rejim itu telah cuba dan telah membunuh rakyat Amerika di seluruh dunia selama 47 tahun. Kita ada seorang presiden yang tidak akan membiarkan perkara ini berterusan tanpa sekatan. Selepas kami selesai, Iran sudah lemah. Apabila kita selesai dengan mereka di sini, dalam beberapa minggu akan datang, mereka akan menjadi lebih lemah daripada yang pernah mereka alami dalam sejarah baru-baru ini. Dan mereka tidak akan dapat bersembunyi di sebalik senjata-senjata itu. Kuban mendapatkan senjata nuklear adalah tindakan gila, apatah lagi jika mereka berjaya. Apa yang mereka lakukan dengan senjata kini? Mereka serang kedutaan, hotel, cuba bunuh orang awam dan serang jiran. Bayangkan radikal ini ada senjata nuklear. Setiausaha, anda menulis di Twitter bahawa anda menyampaikan komitmen Presiden pada genjatan senjata dan penyelesaian dirundingkan antara Rusia dan Ukraine serta perbincangan semula isu gencatan senjata. Ya, kami sentiasa mahu melihat. Kami mahu melihat perang ini berakhir. Saya tidak tahu kenapa perkara ini dipersoalkan. Mesyuarat terakhir mengenai perkara ini adalah pada hari Sabtu lepas di Miami, di mana Steve dan Jared telah bertemu dengan pihak Ukraine. Tiada mesyuarat yang dijadualkan buat masa ini. Jelas sekali perang itu masih berterusan dan berlarutan dan ia adalah perang yang sangat menyedihkan. Kehilangan nyawa di sana sangat besar. Rusia kini alami kerugian. Saya rasa mereka kehilangan lebih ramai askar berbanding yang direkrut. Tapi anda tahu, kami sudah bersedia membantu secara konstruktif menamatkan perang ini. Namun ada juga masalah lain di dunia. Tuan Setiausaha, laporan menyatakan SNE akan alih senjata ke Ukraine melalui sistem Pearl untuk ganti peluru yang digunakan di Timur Tengah. Itu benar dan beliau telah memaklumkan perkara ini kepada sekutu-sekutu. Baik, perkara itu masih belum berlaku. Tiada apa-apa yang telah dialihkan lagi, tetapi ia mungkin akan berlaku. Ia bukan dialihkan, senjata-senjata itu tidak dialihkan. Itu milik kita, itu jualan. Itu jualan ketenteraan melalui Pearl, dibayar oleh NATO.
Jika Amerika Syarikat perlu tambah stok atau laksana misi demi negara, senjata kita sentiasa diutamakan. Saya percaya perkara ini terpakai untuk mana-mana negara di dunia, kecuali jika ia adalah negara yang tidak mahu terus hidup. Jadi saya tiada apa-apa untuk diumumkan. Saya tidak kata ia sedang berlaku sekarang, tetapi ia boleh berlaku dan sentiasa boleh berlaku. Jika kita perlukan sesuatu untuk Amerika, kita akan utamakan Amerika. Namun setakat ini perkara itu belum berlaku. Pearl tidak terjejas oleh operasi ini. Anda nampak Rusia lebih sokong Iran dalam konflik ini. Mengapa membubal undang-undang Rusia yang disekat melawat Zebriu sekarang? Sebenarnya itu sudah dijadualkan lebih awal. Tidak semua dapat datang. Saya rasa hanya 4 orang sahaja kami telah benarkan. Untuk datang, masih diumumkan. Mari kita asingkan dua isu ini. Rusia masih negara berkuasa dengan senjata nuklear. Penting kuasa nuklear ada penglibatan kerajaan dan diplomatik. Saya tidak rasa itu satu konsesi besar. Apa soalan pertama tadi? Terdapat peningkatan dalam sokongan Rusia kepada Iran. Begini, biar saya jelaskan begini. Tiada apa yang Rusia lakukan untuk Iran memberi kesan kepada operasi kita sama sekali. Sebenarnya itu yang terbaik yang saya boleh lakukan. Itu Mereka kata kepada lesbian dan keselamatan bergantung pada peranan itu datang dari penguasaan. Itu satu pembohongan dan saya dengar dia kata begitu dan ia sangat menyedihkan. Dia akan kata begitu sebab dia tahu itu tidak benar dan itu bukan apa yang diberitahu kepadanya. Ia diberitahu jaminan keselamatan hanya berkuat kuasa selepas perang tamat. Jika tidak, anda akan terlibat perang. Jaminan apa? Tentera yang bersedia untuk campur tangan dan bertindak. Melaksanakan perkara itu sekarang bermakna masuk ke dalam perang. Ia telah diberitahu bahawa jaminan keselamatan hanya diberi selepas perang tamat tanpa kaitan dengan penyerahan wilayah. Saya tidak faham kenapa dia kata begitu, itu tidak benar. Seperti yang telah kami katakan, Kami jelaskan kepada pihak Ukraine bahawa tuntutan Rusia itu bukan sesuatu yang kami sokong. Kami hanya menerangkannya kepada mereka dan pilihan itu milik mereka, bukan hak kami untuk menentukannya. Kami tidak pernah kata mereka mesti terima atau tolak. Kami berperanan memahami kehendak kedua-dua pihak dan mencari jalan tengah. Keputusan akhir di tangan Ukraine. Jika tiada keputusan atau kompromi, perang akan berterusan. Begitu juga jika Rusia tidak beri konsesi kepada Ukraine, perang tetap berlarutan. Kami akan terus cuba memudahkan apa yang boleh. Jika itu tidak dapat dilakukan, maka perang akan terus berlanjutan malangnya. Tentera ke Timur Tengah. Mereka telah menggerakkan pegawai secara rasmi. Dan ke siapa? Okey. Kenapa kamu semua tidak ada benda ini? Tuan, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh tentera yang dihantar ke Timur Tengah, selain daripada membuat persediaan untuk kemungkinan pencerobohan darat? Walaupun Tuan sebut beberapa minggu, adakah Tuan risau ia libatkan SLA? Dalam jenis konflik berpanjangan yang Presiden Trump berjanji untuk dielakkan semasa beliau mula memegang jawatan. Ini tidak akan menjadi konflik yang panjang. Matlamat saya telah dinyatakan. Saya ulangi, kerana saya melihat laporan-laporan ini, nampaknya tiada kejelasan tentang apakah matlamat-matlamat tersebut. Sejak malam pertama, kami sudah jelaskan matlamat misi ini sejelas mungkin. Kita akan memusnahkan kilang-kilang mereka yang menghasilkan peluru berpandu, roket dan drone. Kita akan memusnahkan tentera laut dan tentera udara mereka. Kita akan menetralkan pelancar peluru berpandu mereka supaya mereka tidak boleh bersembunyi di dalamnya untuk mendapatkan senjata nuklear. Kita boleh mencapai perkara ini, kita telah mencapai matlamat-matlamat ini. Kita sedang mendahului dalam kebanyakannya dan kita akan berjaya tanpa menghantar sebarang tentera darat pun. Mengenai sebab penempatan itu, Presiden perlu bersedia untuk pelbagai kemungkinan. Saya rujuk anda kepada Jabatan Perang yang mungkin akan mengatakan perkara yang sama. Tetapi kita boleh mencapai semua matlamat kita dengan tentera darat kita. Tetapi kita akan sentiasa bersedia untuk memberikan Presiden fleksibiliti maksimum dan peluang maksimum untuk menyesuaikan diri dengan sebarang kemungkinan. Mengenai rubah, 2 soalan. Selama beberapa dekad, anda telah menyokong perubahan rejim. Tetapi sekarang nampaknya ada perasaan bahawa mungkin Presiden Trump akan berpuas hati dengan satu kemenangan yang hanya melibatkan keuntungan ekonomi. adakah anda tahu dari mana datangnya perasaan itu? Sebenarnya ada. Banyak laporan bahawa Banyak pemalsuan, sesiapa pun boleh. Hanya saya dan Presiden urus perkara ini. Jadi laporan tentang cuba selain dari kami adalah bohong. masih mahu tukar rejim. Ya dah, semua sumber maklumat tentang cuba itu tidak tahu apa-apa. Okey, mereka tiada dalam senarai. Okey, mereka langsung tidak tahu apa itu. Ia sedang berlaku. Awak peduli dengan apa yang saya cakap?
Perjanjian ekonomi. Macam mana tu? Ekonomi cuba perlu berubah dan perubahan itu hanya akan berlaku jika sistem pemerintahan berubah. Semudah itu. Siapa yang nak melabur berbilion dolar dalam negara komunis? Siapa yang nak melabur berbilion dolar dalam negara komunis yang diperintah oleh komunis yang tak kompeten? Apa yang lebih teruk daripada komunisme? Lebih teruk daripada seorang komunis ialah seorang komunis yang tak kompeten. Sistem pemerintahan perlu diubah kerana ekonomi takkan berkembang tanpanya. Pembaharuan ekonomi sangat penting. Memberi kebebasan ekonomi dan politik kepada rakyat adalah penting, tapi kedua-duanya datang bersama, mereka saling berkait. Perjanjian itu membolehkan keluarga Castro terus berkuasa. Ini bukan mengenai keluarga Castro, tetapi sistem pemerintahan yang gagal. Saya bukan ke Perancis hanya untuk bercakap tentang Cuba, tetapi mari kita bincang tentangnya. Bagus, sebab kita bercakap tentang itu di G7. G7 memang penting. Tidak, sudah tentu tidak. Malah kita bercakap tentang itu di G7, semua orang bercakap tentang gangguan bekalan elektrik itu. Kuba mengalami gangguan elektrik sepanjang 2 tahun lalu tanpa sekatan laut di sekelilingnya. Sebab Cuba tidak mempunyai minyak dan bahan api adalah kerana mereka mahu mendapatkannya secara percuma. Dan orang ramai jarang mengagihkan minyak dan bahan api secara percuma. Kecuali jika ia adalah kesatuan Soviet atau Maduro yang mensubsidi, mereka memang tidak akan melakukannya. Mereka mungkin menerima 1 atau 2 penghantaran sekali-sekala, tetapi tidak cukup untuk menyara negara. Betul, sebab itu mereka tiada bahan api dan gangguan elektrik berlaku kerana peralatan dari tahun 1950-an dan 60-an tidak pernah diselenggara atau dinaik taraf. Okey, tetapi pada akhirnya sebab mengapa Kuba adalah satu bencana kerana sistem ekonominya tidak berfungsi, ia adalah satu sistem yang tidak masuk akal. Dan rakyat Cuba sedang menderita akibat keputusan, akibat kurangnya keinginan orang yang memerintah negara itu untuk membuat perubahan yang diperlukan supaya mereka boleh memasuki abad ke-21. Ia menyedihkan bahawa satu-satunya tempat di mana rakyat Cuba boleh berjaya adalah di luar negara. Itu sangat menyedihkan. Anda lihat rakyat Cuba pergi ke seluruh dunia dan menemui kejayaan kecuali di Cuba. Perkara ini hanya boleh berubah jika pemegang kuasa ditukar. Kita mesti ubah sistem pentadbiran negara dan model ekonomi agar Cuba ada masa depan lebih baik. Kami telah nyatakan selama bertahun, kini mungkin ada peluang kita akan lihat Tuan Setiausaha. Tentang Iran, adakah anda tahu mereka akan beri jawapan kepada Pelan 15 perkara hari ini? Adakah anda tunggu sesuatu yang khusus? Kami masih belum terima. Lihat, kami ada terima mesej. Ada pertukaran isyarat dengan sistem Iran atau apa yang tinggal daripadanya tentang kesediaan untuk berbincang beberapa perkara. Kami sedang menunggu penjelasan tentang dengan siapa kami dibenarkan, dengan siapa kami akan berbincang, tentang apa yang akan kami bincangkan dan bila kami akan berbincang. Saya masih belum ada berita baru untuk anda mengenai perkara itu. Ia boleh berlaku pada bila-bila masa. Mungkin hari ini, mungkin esok. Kami tidak menjangkakan perkara itu dan kami akan teruskan dengan operasi kami. Tanda bahawa mereka masih mengambil perkara ini dengan serius. Jika anda semua Tanda mereka akan menelefon dan berkata inilah juru cakap kami. Maksudnya inilah yang boleh dikatakan. Bila kami sedia berkumpul dan berbincang, itulah tandanya. Kami teruskan operasi kami yang berjaya. Setiap hari Iran semakin lemah. Jabatan Perang berjaya melemahkan rejim itu dan keupayaannya menyerang jiran serta mengancam dunia. Apa yang kamu lakukan sekarang, sahabatku? Baiklah, kita telah mempunyai satu yang baik. Maksud saya ya. Saya gembira dengan kata sepakat dalam bilik itu bahawa kita perlu bersedia untuk bertindak segera. Adakah anda kisah jika mereka tidak lakukannya? Kita tak tahan dan tak minta bantuan sesiapa dalam peperangan ini. Presiden pun jelas, kita tak minta sesiapa terlibat atau sertai operasi ini. Kita tidak meminta itu. Kita tidak meminta kepada mana-mana negara. Kita tidak perlukan itu. Kita sedang melakukan kerja. Kita mendahului jadual. Jadi bukan itu yang kita bincangkan. Kita sedang bercakap tentang perkara ini. Beberapa orang dalam rejim Iran mengatakan bahawa mereka berniat untuk menjadikan Selat Hormuz ditutup secara kekal. Itu tidak boleh diterima. Dunia patut marah. Kami agak terkesan, namun seluruh dunia termasuk negara G7 lebih terkesan. Jika mereka amat terkesan, itu sahaja yang kami katakan mereka perlu bertindak. Kami akan bantu, tetapi anda semua mesti bersedia bertindak. Kerana selepas konflik dan operasi ini tamat, orang Iran yang akan buat keputusan. Kami kawal Selat Hormuz. Anda hanya boleh lalu jika bayar dan kami benarkan. Ia tidak sah di sisi undang-undang antarabangsa dan maritim, tidak boleh diterima atau dibenarkan. Kami nyatakan negara paling terkesan perlu bersedia bertindak dan kami akan bantu. Saya sampaikan mesej itu hari ini dan ia diterima baik.
Anda dengar Menteri Luar Negeri Iran di PBB tuduh Amerika Syarikat dan Israel lakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap Iran di sidang hak asasi manusia. Okey, baiklah. Dia memang pakar dalam pembunuhan beramai-ramai. Mereka memang pakar dalam hal itu sebab anda tahu, mereka menaja keganasan di seluruh dunia dan mereka telah membunuh beribu-ribu orang. Lihatlah Timur Tengah, tengoklah ke Timur Tengah. Semua masalah di Timur Tengah berpunca dari Iran. Hezbollah, Iran, militia Syiah yang sedang memusnahkan dan mengancam Iraq. Iran, Hamas, Iran, Haldes, Iran, Assad. Semasa saya berada di Syria, Iran satu-satunya kali. Kemana sahaja anda pandang, mereka berada di belakang anda. Mereka kuasa berbahaya dan jahat yang perlu dilawan dan dilemahkan. Dan bagaimana pula dengan tebing barat? Apakah kebimbangan anda mengenai keganasan peneroka terhadap rakyat Palestin? Kami bimbang tentang perkara itu, telah menyuarakannya dan percaya kebimbangan itu juga ada dalam kerajaan Israel. Adakah anda telah melihat laporan bahawa sebahagian daripada individu-individu ini juga telah menyerang pasukan keselamatan Israel? Dalam proses ini sudah tentu, Presiden telah menjelaskan dengan sangat jelas bahawa beliau menentang sebarang perubahan terhadap status quo di tebing barat. Banyak perkara berlaku kini namun isu ini kami pantau dengan teliti. Adakah akan ada akibat jika serangan ke atas rakyat Palestin berterusan? Saya setuju dan kami telah nyatakan kebimbangan, begitu juga pihak Israel. Sebahagian kumpulan ini termasuk peneroka dan samseng jalanan telah menyerang pasukan keselamatan Israel. Saya yakin kerajaan di sana akan bertindak. Minyak itu. Semasa bercakap dengannya hari ini, orang Uruguay berjanji beri sedikit dana untuk pembaikan loji nuklear Chernobyl, tapi tanpa komitmen. Kami belum bercakap secara langsung tentang perkara itu hari ini, tetapi saya tahu ia adalah topik yang telah dibincangkan. Jadi kami masih belum memutuskan bagaimana kami boleh menyumbang untuk perkara itu. Mengenai pelepasan sementara sekatan ke atas minyak Rusia, saya hanya ingin tahu sama ada ia benar-benar akan bersifat sementara dan apakah rancangan serta tempoh masa untuk perkara itu. Saya rasa ia akan tamat pada 9 atau 10 April kerana hanya melibatkan minyak di laut, bukan dasar tetap Amerika Syarikat. Sudah tentu, kami akan membuat penyesuaian jika perlu berdasarkan keadaan global, tetapi pada akhirnya kami tidak. Presiden tidak menunjukkan keinginan untuk menggantung mana-mana sekatan secara kekal. Ini melibatkan minyak di laut dan yang akan pergi misalnya ke China pada harga lebih rendah. Kini satu-satunya beza ialah minyak tetap dijual, cuma bergantung sama ada lebih banyak negara boleh membelinya. Bagi meredakan kebimbangan global tentang operasi ini, Tentang Selat Hormuz, saya tahu ada perbincangan gabungan multinasional selepas konflik itu tamat. Adakah mana-mana negara G7 yang anda bercakap dengan hari ini memberi komitmen awal bahawa mereka mahu melibatkan angkatan tentera mereka? Saya rasa semua orang telah memberi komitmen bahawa mereka benar-benar memahami dan sedar tentang keperluan perkara ini dan bahawa mungkin akan ada keperluan untuk menyertai sesuatu seperti ini. saya rasa sebahagian daripada kekeliruan pada minggu-minggu awal mungkin dalam media atau forum lain adalah idea bahawa kami meminta perkara ini dimulakan serta-merta. Kami anggap ini keperluan selepas konflik. Saya tak peduli apa yang Iran katakan. Kapal tangki minyak pertama yang melalui selat itu selepas operasi ini perlukan peniring atau mereka takkan dapat insurans, jadi dunia harus bertindak. Namun kita hadapi masalah kedua jika Iran atau pihak berkuasa di sana membuat keputusan. Kami suka kutipan Tor ini akan kenakan pada semua atau kamu akan diletupkan. Dunia perlu bertindak dan melakukan sesuatu mengenainya. Terutamanya negara-negara yang paling bergantung kepada selat itu. Negara-negara kaya, berkuasa, negara-negara yang stabil. Jadi kami akan berada di sana untuk membantu. Kami bersedia untuk menyertai gabungan ini. Tetapi kami menggalakkan pihak lain untuk menganjurkannya. Sila anjurkan. Ramai hari ini menunjukkan bahawa mereka faham mesej itu, bersetuju dengannya dan berusaha supaya ia berlaku. Dah mula sejuk, mari kita keluar dari sini. Jom.